Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua kesibukan kita, dalam apa jua komitmen kita, keperluan kita, kita rela korbankan semua itu kerana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Perkara yang berlaku baru-baru ini, penghinaan filem yang mengutuk pribadi akhlak baginda Rasulullah, bukanlah perkara yang baru bagi kita. Kita telah lalui pembakaran Al-Quran secara terbuka. Kita telah lalui penghinaan umat Islam dibocorkan, umat Islam ditelanjangkan di khalayak ramai. Pelbagai cacian penghinaan kepada umat Islam yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu kita perlu berkumpul hari ini seperti ini. Bukanlah kerana kita penakut, bukanlah kerana kita tinggalkan rahasia dan surau, tetapi ini juga salah satu apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai mencegah salah satu kemungkaran. Kita perlu ingat apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bil lisan, fa in lam yastati' fa bil qalbi, wa dhalika adhaful iman." Persoalan kita hari ini, apakah benci dengan hati hanya kita duduk di rumah? Wahai mahasiswa anak muda sekalian, apakah bila kita benci dengan hati, kita hanya menulis post-posting baru di Facebook? Kita hanya tweet melalui BlackBerry handset mahal kita? Mana bukti kecintaan kita kalau kita tidak boleh turun bersama pada hari ini menyatakan kasih kita kepada Allah? Yang kedua, saya ingin tekankan di sini kepada anak-anak muda mahasiswa khususnya. Dalam kesibukan kita menghadapi pilihan kampus untuk menuntut keadilan, kebenaran, berada di tempat yang sepatutnya. Jangan kita leka kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam kita nak menahu seruan Allah SWT dalam wa tujahiduna fi sabilillah, jangan sesekali kita abaikan tu'minuna billahi wa rasulihi. Inilah pakej yang lengkap dipandukan oleh Allah SWT kepada kita. Kita mesti letakkan keimanan kepada Allah, keimanan yang maksimum mungkin mengatasi segala perhambaan yang lain. Dan yang kedua, kita mesti letakkan keimanan, kasih, cinta, kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW mengatasi kasih kepada diri kita, apatah lagi kasih kepada ibu dan ayah kita. Ayo rakan-rakan, anak muda, mahasiswa serta seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini, ayo kita sahut seruan Rasulullah untuk kita penuhkan masjid sebagaimana kita penuhkan dataran pada hari ini. Ayo kita lazimi bacaan Al-Quran Al-Karim kerana itulah tinggalan Rasulullah SAW untuk kita pada hari ini. Ini sahajalah panduan yang ada pada kita. Batang tubuh Rasulullah sudah tiada, percakapan Rasulullah sudah tiada, suara Rasulullah sudah tiada. Apa yang ada hari ini ialah Al-Quran Al-Karim dan hadis sunnah baginda Rasulullah SAW. Ayo kita menjadi juara, kita menjadi hebat, nombor satu dalam mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, dan kita menjadi orang yang rajin melazimi Al-Quran. Dan terakhir saya nak sentuh di sini rakan-rakan sekalian, seluruh anak muda umat Islam dikasihi Allah, jangan kita abaikan ketinggian kemurnian akhlak baginda Rasulullah. Kita kena ingat, walau sejahat manapun jahiliah umat Mekah pada waktu itu, tapi bila hadirnya baginda Rasulullah dengan membawa kesucian akhlak yang cukup mulia, menyebabkan tidak perlu berceramah, tidak perlu berkata apa-apa, hanya menonjolkan akhlak yang baik, menyebabkan mengucap dua kalimah syahadat mereka yang belum memeluk Islam. Inilah ketinggian akhlak Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Inilah tadi Rasulullah SAW contoh ikutan yang baik. Untuk itu, dalam apa jua tindakan, dalam apa jua emosi kita, dalam apa jua semangat keazaman yang ada dalam diri kita, kita mesti meninggikan ketinggian akhlak baginda Rasulullah SAW. Takbir! 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 Bidan! Nafsika! Ya Rasulullah! Dengan nyawa! Dengan darah! Kami tebusmu! Ya Rasulullah! Dengan nyawa! Dengan darah! Kami tebusmu! Ya Rasulullah! Saya akhiri ucapan pada hari ini untuk semua umat Islam mendoakan perjuangan kami dalam pilihan kampus yang sedang berlangsung pada hari ini. Pelbagai penipuan yang kami hadapi. Mungkin inilah ujian dan cabaran di tempat kita di bumi kampus. Rakan-rakan kena ingat, penentuan pimpinan di kampus menentukan pimpinan untuk pilihan raya umum yang akan datang. Untuk itu kita mohon doa dan mengajak seluruh umat Islam untuk kemenangan, kebenaran serta keadilan dalam pilihan raya kampus, insya-Allah. Takbir!